Mekar sejambak bunga kejora, gugur sekuntum di tepi paya. Marilah sahut seruan negara, bangsa membaca, bangsa berjaya. Pantun empat kerat sebagai pembuka bicara. Betapa indah dan puitis kan kawan-kawan? Assalamualaikum kawan-kawan. Saya Nufizana Nisrina binti Muhammad Jasa dari kelas 4 Farabi. Saya sebenarnya begitu teruja untuk berkongsi cerita tentang sebuah buku yang telah saya baca. Dengan hasrat agar kita dapat sama-sama lestarikan budaya membaca dalam kalangan murid-murid sekolah rendah. Kawan-kawan, inilah bukunya. Buku ini ditulis oleh Aiza Azizat dan penerbitnya pula ialah Firdaus Trading Sendirian Berhad. Buku ini mempunyai 95 muka surat dan jalan ceritanya sangat mudah untuk kawan-kawan semua fahami. Kawan-kawan, nak tahu mengapa saya tertarik dengan buku ini? Mari dekat dengan saya. Cuba kawan-kawan tengok buku ini. Tajuknya Hadiah Hari Jadi. Tapi ilustrasinya gambar seekor biawak. Biawak bersaiz gegasi. Saya tertanya-tanya, takkan biawak dijadikan sebagai hadiah hari jadi? Mustahil kan kawan-kawan? Perasaan ingin tahu yang membuat-buat telah menggerakkan hati saya untuk terus meminjam buku ini di pustakaan sekolah saya. Hebatkah penangan buku ini kawan-kawan? Kawan-kawan, dah bersedia ke untuk mendengar cerita tentang hadiah hari jadi ini? Kalau sudah, jom semua ikut saya. Begini ceritanya. Pada suatu hari, Rashida telah menerima satu bungkusan hadiah berupa kotak yang sangat besar. Kotak tersebut berbalut kemas dan berikat reban yang disimpul indah. Apa lagi kawan-kawan? Tentulah Rashid teruja melihat hadiah sebesar itu. Besar sungguh kotak ini. Apalah isi dalamnya? Rashid berkata seorang diri. Cuba kawan-kawan teka, apa isi dalam kotak tersebut? Rupa-rupanya, sebaik dibuka kotak tersebut, terlihatlah 2 ekor anak itik yang comel dengan mata berkaca-kaca. Rashid dan adiknya terperanjat, namun amat gembira dengan hadiah tersebut. Sejak hari itu, bermulalah episod Rashid dan adiknya Rama bersama itik-itik kesayangannya. Bermacam-macam cerita yang terlakar. Ada lucu, sedih, gembira, menyebarkan, menyeramkan pun ada. Tapi, apa pula kaitannya dengan biawak gegasi itu? Betul juga kan? Pasti kawan semua tertanya, apa yang berlaku seterusnya? Begini kawan-kawan, kemuncak kepada cerita tersebut, itik kesayangan Rashid dan adiknya Rama telah dimakan oleh biawak tersebut. Rashid dan adiknya Rama sangat sedih dengan anak-anak itik tersebut. Mereka berasa geram dan sangat marah akan biawak tersebut. Ekoran daripada itu, Rashid dan adiknya merancang untuk memasang perangkap agar biawak yang semakin mengganas itu berjaya ditawan. Mereka pun merancang sesuatu. Mesti kawan-kawan nak tahu sama ada Rashid dan adiknya berjaya atau tidak menangkap biawak tersebut. Kalau kawan-kawan nak tahu, marilah dapatkan buku ini di pustakaan sekolah saya. Bukan buku ini sahaja. Banyak lagi buku-buku yang menarik untuk dikongsi bersama kawan-kawan. Berakhir sudah ulasan buku daripada saya, Firzana dari Sekolah Kebahasaan Jaruk Puting dengan kod sekolah CBAA 155. Oops, saya terlupa sesuatu lah. Sebenarnya, buku ini bukan sahaja seronok untuk dibaca, malah banyak pengajarannya. Antaranya, kasih sayang bukan sahaja sama manusia, tetapi haiwan juga. Seperti mana Rashid dan adiknya Rama sayang akan itik peliharaan mereka. Seterusnya, jika kita inginkan kejayaan, kita mestilah berusaha bersungguh-sungguh. Seperti peribahasa yang berbunyi,
Kalau tidak dipecahkan ruyung, mana kan dapat sagunya? Akhir sekali, dengan berkat kerjasama, Rashid dan adiknya, Rama berjaya menumpaskan biok gergasi tersebut. Sekian sahaja daripada saya. Semoga bermanfaat untuk semua. Bye!